Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Rahmat dan saya mau vlog time. Hari ni cuaca panas sangat. Aku berada dekat area Gombak, actually Batu Cave lah. Ni aku ada dekat kedai tayar, nama dia Eco Tire Shop. Dan kebetulan hari ni hari Ahad, diorang buka. Tu yang menarik dia. Jom nak tengok apa yang aku buat dekat kedai tayar ni. Let's vlog. Tayar ni aku dah pakai 2 tahun, dah habis kat sini. Ni kalau pakai lagi ni, main. Okey, jadi aku pilih tayar daily use. Kita ambil Radius. Brand ni kita nak try dulu lah sebab tak pernah dengar. Jadi kita nak tengok kemampuan tayar ni macam mana. Aku ambil 150/60/17 dan tayar depan aku ambil 110/70/17. Depan tayar lebih besar sangat. Belakang ya kita kasih besar, kita kasih lebar sikit lah. Sebab kalau ikut standard, kalau M15 dia 140/70/17. Tapi aku ambil 150/60. Dia lebar tapi dia nipis sikit lah. Okay guys, dah settle dah, tukar tayar sekejap je, tak sampai pun 2 jam, dalam sejam lebih je. Aku sampai tadi pun kat pukul 10.30 sekarang, baru pukul 11.20 macam tu. 2 orang je buat kerja. Jom nak tengok motor aku. Okay guys, jadi ni dia motor aku yang dah tukar tayar, depan dan juga belakang. Jom kita tengok dengan lebih dekat lah. Okey, jadi kalau kau tengok dekat sini, dia dah makan sikit lah dekat sini. Lilin dia dah gigit sikit. So, kena basuh nanti. Bagi dia buang lilin sikit. Belakang pun sama. Jadi aku rasa ini saja aku punya perkongsian untuk vlog tukar tayar motor depan dan belakang. Sebab tayar belakang aku dah nipis. Lepas tu tayar depan pun macam dah lama kan. So, jadi aku tukar lah. Aku harap korang enjoy dengan aku punya vlog kali ni. Stay safe, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ni. See you, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.